Assalamualaikum. Okay, hari ni kita tengok macam mana cara kita nak masukkan Bash ke dalam platform kita. Okay, so saya pilih platform individual factors. Okay. Saya tunjukkan di sini, ini saya punya planning lah. Okay. Ada lima topik. Okay, motivation, perception, attitude, personality dan juga learning. So saya mention dekat sini. Okay, pelajar akan mendapat 5 batch. Okay, 5 batch di dalam platform ni. So bila dia dah settle untuk setiap satu topik ni, dia akan dapat satu batch. Okay, so for example motivation satu batch, perception satu batch, attitude satu batch dan ni semua satu batch. Okay, so total adalah 5 batch dan dia juga akan mendapat sertifikat. Okay, so kita tengok macam mana nak tengok pelajar yang telah mendapat batch Okay, so kita pergi dekat batch. Okay, dia ada dekat belah kanan ni. So kita tekan manage batch. Okay, so contohnya untuk motivation kita dah dapat kita dah ada 22 pelajar yang telah menerima batch. Okay, so kita boleh buka salah satu pelajar. Okay, so ini adalah senarai batch yang dia telah terima. Okay, dan terbaik tengok ini adalah 22 pelajar yang telah menerima batch untuk topik 1. Okay, so topik 2 okay, ada recipients dia. Okay, ada juga 2 recipients. Okay, boleh? So kita cuba tengok macam mana cara untuk buat batch. Okay, di bahagian depan ni jangan lupa klik edit mode. Okay, so pergi dekat batch, manage batch. Okay, so add a new batch. Okay, kita decide berapa batch yang kita nak. Okay, name topik 2. Okay, topik 2. Okay, pelajar buatlah description sikit akan dapat batch sekiranya lengkap all activities topik 2 di dalam topik 2. Okay, so masukkan batch yang telah kita sediakan. Okay, for example untuk jabatan perdagangan warna pink Okay, so kita ambil batch yang kita dah siapkan. Okay, dan upload this file. Okay, so ni kita boleh lah nak letakkan author's name ke apa semua ni. So create batch. Okay, add a batch criteria. So kita pilih sama ada kita ada beberapa pilihan, manual issue by role, kita yang issuekan sendiri, ataupun course completion ataupun awarded batch activity completion. So kalau saya pilih activity completion. So dalam topik kedua saya ada 4 aktiviti iaitu bagi feedback, okay, feedback dengan ni semua. Okay, so saya akan tick semua activity completion. So this criteria is complete when sama ada all selected activities are complete ataupun any. So saya pilih all lah. Okay, all ni dia complete baru dia akan dapat batch. Okay, kita save. Okay, so add a batch criteria ni. Okay, okay, saya ingatkan bila kita dah setting batch tersebut, kita dah tak boleh kacau dia sebab dia akan remove pelajar-pelajar yang telah menerima batch. So bila kita dah setting, kita make sure semua betul baru kita enable access. Okay, bila dah enable access, kita tak boleh repair dah Bila kita repair, automatically hilang semua pelajar yang telah dapat batch. Okay, so kita tekan enable access. Okay, so this will make your batch visible to users and allow them to start earning. So bila dia dah start earning, batch tu akan di lock. Okay, so kita tekan enable. Okay. Okay, so untuk topik 2 kita dah ada satu batch. Okay, macam tu saja. So setkan semua batch bagi setiap topik. Okay.